Lama best diorang drag pergi kat Songkla drag Tengok dalam ni je. Dalam phone je, TikTok. Apa barang bang? Kita nak, kita kena pergi bang. Kan? Ya. Kita sekarang on the way guys, nak pergi ke ESR Songkla Drag Event Kita akan masuk melalui Padang Besar. Apa pun sebelum kita nak mulakan cerita ni, selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Speed guys. Okay, abang ni on the way ni, Songkla. Okay, jumpa lagi. Tengok. Oh, handsome lah kereta. Sini main kereta lewat-lewat ke? Sini kalau grup Saga ada yang luwet lah, ada yang esas. Perlis okey lagi, jalan cantik. Kalau KL habis Janam bang kita. Habis Janam. Okay, kita jumpa lagi bang. Okay. Terima kasih sahabat Kaki Speed. Okay. Jumpa. Okay guys, so sebelum kita masuk ke Padang Besar macam biasa, memang kita kena isi minyak kereta dulu. Sebab apa yang korang tahu, dekat belah Thailand sana harga minyak dia agak mahal Jadi kita berhenti dekat area memang pelih ni. Dekat je Padang Besar dekat depan tu. Apa yang aku nak bagi tahu kat korang, sebenarnya perjalanan kita pergi ke event ESR Drag Songkla ni adalah secara mengejut. Sebab Abang Asrul call aku pada pukul 9 malam, tanya, hang ada mana? Jom kita pergi Thailand. Hang pergi mana? Aku rasa orang tua ni dia dah buat terbiat Tapi cerita dia memang setiap tahun kau boleh cuba nak hadir lah, support kan? Anak-anak muda yang orang kata berkarya dengan kereta ni kan. Buat kereta paling laju. Yes. Setahun sekali So antara program yang terbesar lah diadakan. Harap lagi 2 tahun dah tak payah masuk Thailand dah Itulah kena pergi tu. Yes. Mungkin tahun depan track dekat Perlis dah siap. Track ESR Perlis. So siapa-siapa ada funder-funder yang kaya-kaya, Abang Asrul ada tanah, korang nak buat homestay, boleh bincang dengan Abang Asrul Betul tak Abang? Kasih on. Sebab on. Abang Asrul banyak tanah. Sebab kita percaya tahun 2000, sebelum tahun 2030 Perlis akan jadi satu pusat pelancongan yang hebat. Pelancongan Motorsport guys. Okay, betul ni serious talk. Siapa ada nak buat homestay, korang boleh Roger So nanti boleh bincang lah, InsyaAllah. Kalau kau nak nombor Abang Asrul, kau contact dia dekat Instagram lah. Kau contact Instagram Abang Asrul apa? Zarazi, LURZARAZI. Yes, kasih on. So macam biasa sekarang ni dah masuk tengah hari sebenarnya. Program tu start pada awal pagi, tapi kita tak nak masuk pagi-pagi lah. Sebab kalau kita masuk pagi, kita akan sampai sana tengah hari. Memang apa yang korang tahu, area-area Perlis naik ke atas sampai ke Songkla sana memang panas dia yang amat. Kita memang tak boleh nak buat bincang Jadi lit. Jadi kita ambil insentif. Kita keluar lepas Zohor, kita mungkin akan sampai sana santai-santai, relax-relax, lebih kurang dalam pukul 4 petang Ya, daripada rumah saya dekat je. So kita tengok drag mungkin dalam setengah jam, lepas tu kita pergi makan je. Sebenarnya program utamanya kejap lagi nanti kita akan tunjuk dekat korang. Yes, sebenarnya itu adalah target dia Lepas isi ni kita akan terus bertolak pergi ke border untuk urusan immigration, and then terus bertolak pergi ke Songkla. Okay guys, kasih layan ni. Okay guys, so sekarang kita ada dekat Bandar Hat Nyai ni. Jadi kita nak makan dulu sebelum kita sampai dekat Songkla Speedway tu, tempat drag tu kan. Dia memang lapar gila sebab tadi pagi breakfast dekat Perlis kita tak makan banyak sangat. Kita just sekadar isi perut sebab memang kita target nak makan dekat area Thailand ni, makan masakan Islam yang ada dekat sini So dekat sini dia ada banyak kedai-kedai makanan Islam. So ada Rizki Bakarat, ada dapur Muslim, and lagi satu lah. Kat sini dia spot dia tak ramai orang sangat. Yang penting kita nak enjoy makan tu. Kalau ramai-ramai makanan lambat pun serabut juga. Kita lepak-lepak tu. Kita minum ais kosong. Ada makanan banyak dekat sini. Tengoklah apa-apa nak makan kan. Jadi aku macam biasa kalau kita datang Thailand, memang kita akan makan sop ekor. So Abang Asrul dia makan petai. Kita kena makan dulu.
Kejap lagi kita tengok makanan tu, aku belanja korang tengok sikit. Sebab memang kat Thailand ni makanan sop ekor dia yang best. Sebab tak silap aku, sop ekor dia orang memang dia orang tak buang kulit. Kita makan sekali dengan kulit ekor tu. Stay. Siapa yang pernah makan, korang boleh komen dekat bawah guys. Oh, sampah dah. Oh, mantap. Kita makan makanan marahain. Mahai. Udang orang Mahai dia makan Okay, so Abang Asrul dia order udang petai dengan nasi putih, ada telur mata. So ini sop ekor yang aku bagi tahu korang lah. Memang seronok kalau kita datang kat Thailand makan. Sebab ekor dia kau tengok, dia ada kulit sekali. So aku tak pastilah ada orang berminat yang jadi ada kulit ke tak kan. Tapi kalau macam aku, memang kita dapat rasa something special lah kan. Okay, Makan so, semua. makan. Kita makan, kita terus gerak pergi sana. Jadi sekarang jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 5 Thailand. So kejap lagi Thailand ni memang cepat gelap lah. Di pukul 6 lebih dia dah nak start gelap lah. Jadi pergi sana memang kita dalam keadaan yang tak apa orang kata berpeluh, berkuyuk memang kan. Redup ni, cuaca baik. So kita kena bijak merancang perjalanan. Betul. Tawan menawan, masih di sini rasa macam pendatang. Agam. Okay guys, kita baru je habis makan guys. So boleh katakan memang rasa mata ni macam agak ngantuk Jadi Abang Asrul dia menghiburkan diri dia dengan lagu-lagu rock. Ni bukan kapak dah ni bang Siapa otai dia tahu lah. Z ni tak tahu, dia tahu tak? Hidupnya tersisih sampah masyarakat. Okey, perjalanan kita daripada kedai makan tu nak ke Songkran Speedway tu diangkaran masa lebih kurang dalam 30 minit Jadi kita jalan dekat belah-belah bandar dia, celah-celah bandar, dan lepas tu kita akan masuk highway dan sampai terus ke sana. Dengan Malaysia pandangannya di mana ke arah-arahmu. Iya, punya legend aku bagi tahu kau. Later Abang Asrul baru aku tahu sebab apa dia tak pakai Android player. Semua pakai kaset masuk CD. Kereta FN dia, kereta yang ni. Rupanya, ni kalau orang dulu-dulu memang ada Wow, legend bos. Ayam Maidin. Kromo. Kromo. Dia nak bawa keluar koleksi dia ni. Yang penting ori abang bukan ciplak abang. Ori tu. Pika hologram. Layan santai lagu-lagu macam ni petang-petang macam ni. Oh, korang siapa dekat dalam ni apa peminat-peminat rock korang boleh komen juga dekat bawah. Kita ni macam tak nak cerita kereta sangat ni, macam kita nak bercuti sebenarnya hari ni kan. Holiday. Take a minute, catch your breath. Take a minute, pass your test. Alah, every year I see you here. Untuk nombor 62 dengan Daripada pukul berapa, bang? Saya daripada subuh tadi ni. Macam Nazir daripada pukul berapa? Sama dengan subuh. Subuh, kau dah satu. Boleh datang ke depan. Dalam berapa orang ke tak? Kita orang daripada sana 20 biji lah. 20 biji Nombor 62 dan 6 biji, 7 biji. 63. Boleh main dengan nombor ni. Abang ada main Main mana yang hampa. Saya dapat dah buka GT Wing semua tadi Dapat bang, mara ke peringkat terus saya? Tengok. Tak dapat. Tak dapat. So best timing tadi abang dapat buat berapa? Alif dengan 62. 9.8. 9.08. Sini berapa meter? 200 meter. 200 meter. Tak apa bang. Okey, Alif. Yang penting semua datang support dah. Tak, yang penting enjoy. Alif 4 kilo. Jauh Mumbai Weh, abang dari hari apa nak sampai bang? Daripada hari Jumaat. Jumaat dah sampai. Betul-betul big boss tak kerja 84 dengan 80. Berapa biji kereta Mai?
Kita orang main 2 biji FL5 lagi sebiji Wildfire. So kereta FL5 tu untuk main ke atau memang saja datang support kawan-kawan? Support kawan-kawan. Abang ni dia tak nak bawa keluar je dia punya. Kalau dia bawa keluar habis dia orang. Okay guys, kau tengok. Senang pakai drone I see. Ni you shot buat ke atau macam mana? Shot So kau tengok dia orang buat drone nak dapatkan footage yang cantik daripada starting. Kejap lagi kita tengok macam mana dia oh dia zoomnya. I see. Ni geng-geng ESR ni pada joki. So macam mana bang? Dah ke peringkat mana? Saya jam start sekali bang. Saya buat 2 biji kereta. Sekali jam start. Satu kereta ni Honda. I see. Lepas tu ada lagi satu dah. I see. So dia macam mana pun geng-geng ESR ni jangan punya joki mesti boleh pergi sampai ke peringkat. Side wall. Biasa. Sebab apa? Sebab orang pelik. Semua yang keluar ni. Dia kena biasa benda tu. Dia tak gugur, dia tak gabra. Kalau tak buat, Tapi bang, kebiasaan untuk buat timing selalunya timing tak ada masalah. Pasal launch ke apa memang boleh dapat timing yang bagus. Tapi bila main side by side, kalau mati ni memang akan gugur sikit. Betul. Sebab tu dia bagi battle. Battle ni memang macam penonton enjoy lah kalau battle ni. Okay guys, so kita dah dekat tapak event Songkla Speedway ni. So memang meriah macam biasa. Saya rasa tahun ni lagi ramai daripada tahun sebelum ni Peserta tahun ni ada 140. yang belakang. Wow. Beza dengan tahun lepas, lebih kurang 100. Nombor 71. So bila ada lebih 40 biji akan lebih banyak crowd dia kan. Sebab kadang-kadang satu biji kereta tu sampai 4 orang duduk untuk datang kan. Grandstand penuh. Yes. Kali ni kalau kau boleh nampak belakang ni penuh sampai ke sana penuh guys Kau tengok. Penuh. Sebelah sini dah penuh tak apa. Sebelah sana pun penuh guys. Kau tengok. Memang ramai gila Kalau Malaysia buat, kena buat grandstand panjang. Yeah. Yang Adi Enang nak buat sampai 200 meter grandstand tu memang baik. Memang padu memang Sebab penonton Malaysia ni memang support. Maknanya sampai hujung pemenang tu pun boleh nampak siapa yang menang 200 meter tu kan. Sedap tengok lah. Yeah. Duduk dekat grandstand boleh nampak view cantik. So korang kat dalam ni belilah produk ni banyak-banyak. Mana tahu dia boleh buat sampai 500 meter pula grandstand. Ini main 200 meter. Kalau main 400 meter lagi sedap. Yes, betul. International. Sebab apa? Budak-budak Honda ni memang suka cari alasan kalau dia orang kalah sebab track pendek. Dia kena main panjang sebab dia cakap top dia sampai hujung. Kena panjang track baru best. Okay guys, kau tengok. Semua memang yang ada GT Week semua buka yang ni kena. Full Mugen dia buka dia punya wing Mugen tu. Wow. So budak-budak online ni selalu apa yang saya nampak lah. Kalau drag memang banyak yang orang join walaupun orang full accessories Mugen ke apa. Belanja dekat luar tapi bila ada event macam ni orang pakai betul-betul kan. Sebenarnya drag ni menghibur kan. Jam start guys. Sayang 1000 kali sayang. Inilah penangan drag. Buat timing yang bagus bila one to one dia jadi problem macam ni Apa pun tahniah jugalah kita ucap kat dia sebab dia dapat pergi sampai peringkat kalah mati ni. Agak susah sebenarnya dah bila nak sampai kat tahap ni. Sebab ada lebih kurang 140 biji. Cuba kau bayangkan. Yang dapat sampai hujung ni sebenarnya antara yang hebat juga ala joki.
Sekarang ni Arok bawa kereta Abang Hakim. So kita tengok macam mana dia punya pergi. Tadi bila Arok dia dah kalah, kau tengok baru je tak sampai lebih kurang 10 minit dah fight balik dah. Kau tengok betapa gagahnya si Arok ni kan. Gila. Okey, error bos. Lagi sekali. Ini geng-geng KL So kali ni Arok berjaya. Timing 8.7 lebih. Untuk kereta 2 wheel power sebenarnya. Cantik tadi dia keluar pun cantik gila guys. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so. Okay guys, so sekarang aku ada dekat grandstand. Jadi kita nak tengok kategori 2 wheel turbo. So tadi FL5 FK dah habis lah. Yang ada dekat depan sekarang ni Volkswagen MK6 dengan Honda EG. Jom kita tengok apa padu kereta dorang. Yeah. 88. Mantap. Okay, so player Satria Turbo Sekarang ni Satria Turbo. Tahun ni kita boleh nampak kereta Satria pun dah start join. Memang best lah. Sebelum ni kita tengok kereta Conti semua kan. Tapi sekarang kereta national Malaysia pun dah start join dengan modified yang gila-gila guys. So kalau tak silap, Satria putih tu antara timing yang paling laju lah. Diorang cakap dalam 81 ke tadi, tak silap aku. Aku tengok kat live kan, laju. Tapi kita tengok lah bila battle ni macam mana dia punya kelajuan tu kan. Brother yang sebelah tu dia jump start. So yang sebelah tu dia menang. Jadi dia bawa slow-slow je, timing 97. Kat sini korang boleh nampak kereta-kereta Honda yang diteburkan lah. Mungkin JJK Swap ataupun JJP Series. Kalau kereta-kereta macam ni, kategori macam ni, kereta Satria peluang dia tinggi lah. Ringan. Laju Honda O 86 guys, Honda O 2 wheel turbo. Sepatutnya Ijat kena join kan? Front wheel turbo. Yes. Ratio kena buat balik lah. Betapa bangganya rakyat Malaysia. Tengok dia siap pakai bendera Malaysia. Hebat dah. Semangat ni yang kita nak ya, walaupun lawan dekat negara orang. Wakil Malaysia. Yeah. Okay, so kali ni Volkswagen tu akan berlumba dengan kereta Satria hijau ni. Tak silap aku, Satria hijau ni antara Satria yang laju lah masa kita dekat Melimau.
Kalau salah mungkin korang boleh betulkan. Tapi kalau tak silap aku, ini kereta hijau yang kita nampak dekat Merlimau lah. Memang power. So kita tengok dia punya timing berapa guys. Let's go! Satu. Wow, 82. Gila 82 guys. Golf tu tak kurang hebat dia, 84. So memang gila-gila lah. Ini kereta yang laju. Macam tadi aku bagi tahu kau, kereta putih tu antara kereta yang laju lah. 82. Sebelum ni dia buat 81. Cuba kau bayar kalau dia 4 wheel, bau 7 lebih tu. Kalau 7 lebih memang level-level pro dah. Kereta memang setup kau punya. Bang, kalau lah dia buka kategori NA 2 wheel, abang rasa abang akan masuk tak bang? Tak masuk abang Kereta saya berat. Honda pun berat. 15 second. 15 second. Baik tidur. Kalau dia buat 2 wheel NA, saya rasa pengguna-pengguna Honda memang akan ramai yang join. Betul, ramai. Dia fight dia saya rasa akan jadi Honda, B-Series, K-Swap dan juga kereta-kereta Myfax lah. Tapi masa panjang lah, masa panjang. Mana tak boleh buat 1 hari. Sebab dia contoh 12 second. Kalau dah beratur 20 orang, dah pakai second tu orang nampak. 2 hari. Kereta dia 2 hari. Kalau kata buat 2 hari, penginapan akan bertambah. Sebab nak datang sini apa semua. Sebab tu kita tegaskan lagi sekali supaya Adib dia buat cepat-cepat supaya pelancongan dekat negeri Perlis bertambah baik. Betul. Daripada bagi member kan. Saya nak buat homestay. Guys, dah malam dah guys. Okay, so kereta putih ni masuk final dan last. Kita tengok, harap-harap dia dapat menang lah. Sebab timing yang dia buat memang padu. Battle yang dia tempur memang hebat lah. Gila final ni kalau tak menang, agak mengecewakan lah. Sebab ni benda kalah mati guys. Ini semua tertasmin. Fizikal. Let's go. Siapa? Oh! Aduh. Sikit je. Sikit sangat. Allahu Akbar. Bukan rezeki dia lah abang Yelah, masing-masing mengejar kejayaan. Podium nombor 1. Satu je. Tak ada 2. Kategori yang dinanti-nantikan 4 wheel. So kalau 4 wheel memang kita nak tengok lah betapa laju je diorang kan. So kalau kau tengok kereta aku macam laju tu acah-acah je. Diorang ni semua timing bawah 8 second. Pun lilau Burn tire je. So abang agak-agak lah untuk kategori 4 wheel. Kebanyakannya kereta-kereta konti yang join. Betul. So abang rasa dalam kereta konti ni, kereta apa yang paling hebat abang rasa? Golf lah. Golf. Peluang dia sebab body kecil. Bodi ringan. Lepas tu dengan DSG. Wow. Kau tengok, confirm aku boleh garanti bawah 8 second guys. Cuma hanya kita nanti-nantikan 4 wheel. So tak silap aku dah lupa dengan Mercedes saya dekat sebelah Apa pun aku nak minta maaf dulu sebab suara aku tak ada. Dan mungkin cuaca dah agak gelap, tapi kita tetap akan belanja korang. Dan alhamdulillah hari ni cuaca sangat mengizinkan kita. Tak hujan, sejuk, berangin, tak panas sebab kita datang lambat guys. Rezeki. Okay, Golf tu akan lupa dengan Mercedes ni A45S. Kalau nak kira teknologi, A45S antara yang terlatest lah. Sebab kalau Golf ni dia MK7R,
MK7 atau 7.5R. Kalau dia model yang 8, dia fight dengan A45S tu. Sebab keluaran tahun dia dekat-dekat. Tapi yang model ni model yang lama sikit. Namun tahun yang baru tak menjanjikan kereta tu hebat. Sampai last, siapa yang power guys? Let's go. Yabo power. Gearbox cabut. Wow. 7.9 second guys Mercedes. So untuk pengalaman aku, saya lumba dengan Mercedes Bandrek. Memang nampak lampu tu hijau je, saya tekan, saya dah nampak kereta tu kat depan dulu. Saya nampak lampu kereta kat depan. Dia launch control dia best. Hebat lah, hebat. So di geng-geng abang-abang CP, apa yang korang kenal color gold kereta-kereta hebat ni. So di player-player dia. Mantap. So semua ramai-ramai turun lah. So memang kereta mungkin ada isu lah. Diorang terpaksa tolak. Ada barang jatuh tadi. Serius lah? Ya, ada barang jatuh. Abang dapat sebab apa bang? Saya tak dapat pun. Ya. Keting. Tak exhaust gearbox. Oh, 75. 75 guys, Volkswagen tu. Memang power lah. Bayangkan 75. Tadi masa dia launching pun kita boleh nampak lah. Kemas. Tak sempat Mercedes tu nak buat apa. Memang hebat guys. So sekarang ni Volkswagen dengan Volkswagen juga. Jadi kita tengok Volkswagen siapa yang lagi hebat guys. Oh, 83. Tetap yang tadi tu hebat lah. 75 guys. Power. Ada sebiji Putra Evo 3 guys. Lupa dengan Mercedes. Kita tengok timing lah. Berapa Putra ni boleh buat. So paling ringan dia lah sekarang. Sebab kalau nak kira Volkswagen, berat lagi Volkswagen ni. Kalau kira Putra ni ringan banyak ni. Engine Evo 3 semestinya. Kita tengok apa timing yang dia dapat buat. Lumba dengan Mercedes A45S. Mula. Let's go. Sayang 1000 kali sayang, terjam start. Mercedes menang dengan bergaya guys. Okay, kita ada orang jauh. Hari ni dapat jumpa dia, kawan aku punya kawan lah. Tapi hari ni dapat berjumpa. So siapa nak beli kereta cari dia. So, hari ni awak datang daripada pukul semalam dah sampai? Semalam dah sampai. Hari ni saya datang pukul 3. 3 ke 4 macam tu lah. Pandai kan? Kita kena cari timing yang betul. Tapi alhamdulillah pukul 3 dah start redup. Dah stop. Kalau tidak sebelum ni panas auzubillah zalik. Ni berangin hari ni. Sedap sikit lah. Kan? Alhamdulillah. So balik bila? Besok. Besok kita balik. Besok balik. Kita kat border, budak-budak FF5 semua memang buat bising sikit. Lepas tu saman. Awak kena saman tak? Tak, belum lagi. Oh, sebab dia orang cakap ada yang dah masuk dah kena saman kan? Okay. So okay guys, so ini kategori 4 wheel final. So kita tengok macam mana, siapa pemenang dia. Pemenang. Tak tahu lah. Dua-dua.
kereta semua hero kat situ kan. Cina makan, Cina makan, Cina makan. Habis makan. siapa lah? lagi. Tim apa? Siapa yang menang tu kita ucapkan tahniah. Memang sering. Asik kabar. Dia punya starting pun tak ada problem. Dua-dua keluar sama-sama. Ajak sama kita sama. Timing 7.6. Seorang 7.6, seorang 7.5. Memang baru. Hebat. Ajak makan-makan. Ajak Geng-geng kita sekali Chinese. yo. Geng-geng Chinese yang Ajak menang. ambil nombor. Geng-geng Chinese yang menang So Chile kalah. Richard. Okay guys, so begitulah cerita dia, pengakhiran cerita untuk Songkla Speedway YSR Drag ni kan. Oh memang hebat lah, kita nampak kereta-kereta yang ada. Jadi kita pun nampak muka-muka baru yang masuk. Itu yang seronok sebenarnya. Gengnya FK8 ramai juga yang masuk support. Cuma kita tak datang daripada awal lah. Kalau datang daripada awal, aku rasa kita gerak awal juga. Bila kita datang lewat ni, kita boleh sampai ke penghujung dia kan. Betul. Tapi hari ni diorang smooth Perancangan diorang semua cantik Oh cantik. Cuaca pun baik. Alhamdulillah. Ada kata-kata untuk orang-orang luar bang. Rugi tak datang. Rugi. Okay, so dah gelap sangat ni. Jadi apa-apa pun korang siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe. Hentak putang loceng tu lagi lanjut. Dan kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Ji.